to my channel Pegang Angler guys. Aku sekarang berada di bumi Pahang. Yang game lepas tu aku berada di bumi Terengganu. Sekarang ni aku ada game dekat Pahang. Hadiah 20k. Ni sekarang aku baru siap. Baru siap-siap. Baru mandi, baru apa untuk pergi ke pantai lah. Apa-apa pun kita jumpa dekat pantai nanti. Stay tune guys. Jom. Aku dah sampai pantai. Jadi tengah start set up lah. Aku letak tape ni sebab dia punya apa, masuk dekat joran tu dia goyang-goyang lah. Ni sekarang untuk bagi dia fit lah, senang cerita. Betul lah. Tengah setting. Stay tune guys. Tengok view cantik guys. Okay. Lawan Pegang Angler. Lawan. Sarapan dulu. Lawan Sipu. hari kita lawan. Ya, lawan lagi Lawan. Lawan lagi Lawan. Hari ni Stella tak turun Tak. Gong. Stella tak turun Gong. Merajuk. Kita layan view pantai. Mana? Pantai apa ni? Batu hitam. Pantai Batu Hitam guys. Kita layan view ni. Kuantan Pahang. Sebelum start game kita layan view dulu. Player yang belah hujung sana semua dah sampai. Yang ini player tengah set up. Pembahagian harta. Nah, senyum sikit. Nah, Kami ambil zaman bayi bunguk. nah, Jason King. Ini kita punya Big Boss. Nah, go. 2250 20,000. Cantik. Dan ni kita kopi. Ini tak ada bagi duit. Nantilah balik rumah baru kopi. Ini kita letak. Ya. Ni nanti kopi. Cuma saya letak stiker. Panas dia padu. Sekarang baru pukul 8. Kita start game pukul 9 ni guys. Ramai-ramai. Ini semua kenangan-kenangan guys. Sementara tunggu main game, kita main pasir guys. Satu dah berubah, satu dah jadi bukit. Kita main pantai guys, tengok guys. Jernih betul. Nanti kalau yang semalam kita tak boleh main. Yang ini kita main sini. Main pantai. Best kan. Nak mandi je ni. Macam rasa nak mandi. Best guys. Ya. Walaupun kita memancing kan, kita memancing ke sana ke sini, tapi benda-benda ni lah best. Ciptaan Allah, alam memang best. Sekarang baru nak pasang umpan. Kita main air gerak surut guys. Daripada tengok punya jauh air dah gerak surut. Jadi kita main air apa? Kita kejar air lah. Senang cerita kita kejar air. Tengok. Tengok sana. Jauh juga guys. Okay, game dah start. Nak biar dia orang baling semua. See guys, belah sana. Wow. Belah sana pula. Wow. Okay, tengok pula. Tim-tim aku pula. Antoh. Okay, hantar. Okay. Tercabut guys. Okay, hantar. Zoom.
Aduh cok. Turn aku pula anda. Okay. Dia siap baling semua. Kita tengok lah. Ada yang sedut ke tak ada sedut. View cantik. Hari ni kita main basak guys. Cantik guys. Ni macam ada, tapi macam tak ada guys. Kita tengok je. Kita tengok guys. Kita tengok. Macam ada, macam tak ada. Tak ada rugi lah macam ni. Tak ada. Aduh hai. Rugi. Ada lah. Tengok. Oh tak ada. Tengok guys. Dia pindah randa guys. Tadi kat sana, pindah lagi sini. Penat juga guys, penat. Aduh. Kita mau pindah lagi. Nanti lama-lama kita sampai ke sana nanti. Sampai ujung ni. Makin jauh guys. Makin jauh. Nak sampai ke pelantar minyak guys. Okay. Kita punya member nak surf. Guys. Awak, kenapa dia bunyi berziup-ziup awak? Dia lain sikit. Tenaga ada. Tenaga habis okay, sekarang dah pukul 11 guys. Masih belum ada lagi. Tadi dah naik pari. Aku tak pasti lah berapa kg, tapi memang kasar juga lah. Mungkin dalam 7 kg ke atas kot. Rasanya lah, tak pasti. Dah ada naik seko. Itu confirm nombor 1 lah. Tahniah. Rezeki awak. Tahniah. Macam aku ni dengan geng-geng masih belum ada ikan. Cuma ada sekali je ketuk. Lepas tu tak dekat. Okay, stay tune guys. Kita tengok pengakhiran dia macam mana. Ikan tak nak makan, kita jalan-jalan guys. Kita tengok view apa pantai. Kita main jernih guys. Air jernih. Cantik guys pantai. Kan? View ni lah yang kita nak. Tenang view guys. Kumpau lagi. Bodoh, batu yang pergi. Kuat sangat konjut. Okey, kita tengok Salim baling. Lentur habis Oh. Senyum sikit Lim. Okay, lagi seorang. Zup. Okay. Padu. Dengan bunyi dah tahu guys. Okay, 1, 2, 3. Padu. Bagong, Mr. Bagong pula. Rasa. Aduh. Tengok guys, jauh dah. Jauh. Tengok ke sana jauh. Terpaksa nanti korek lubang lagi guys. Sekarang dah pukul 12 lah. 11.59, pukul 12. Dah macam nampak gaya macam tim aku memang tak ada lah guys. Memang masing-masing lah kumpau. Ketuk-ketuk ada kecil-kecil, tapi nak ranking bawah-bawah tu memang payah sikit lah guys. Nampak macam mana kumpau bertahi guys. Nampaknya dua game kita kumpau bertahi. Maksudnya bukan tempat kita orang. Tak apalah, baru macam aku baru first time main area Pantai Timur. Baru first time main Terengganu dengan Kuantan ni. Tak apa, ni sebagai pengalaman. Macam mana cara main orang. Ni pun ada seorang tadi tu, ada abang tu dia bagi teknik-teknik main kat belah-belah sini lah. Apalah, itu pun salah satu ilmu juga guys. Okay, nampak. Jangan kumpau bertaik, jangan. Betul power. Okay, dah lagi 1 jam. Lagi 1 jam kita habis game. Mudah-mudahan ada keajaiban Allah kasi. Dapat seekor, 2 ekor, 3 ekor menjadilah. Kalau ada keajaiban lah Allah kasi.
Kalau tak ada pun tak apalah, nak macam mana. Dan nama bukan rezeki kita kan. Apa pun, yang penting kita orang dah sampai tempat dia orang semua. Nanti 1 hari bulan 6 kemungkinan ada game Sungai Lurus lah. Kita tengok kat situ ada hasil atau tak ada Dah. Hari ni apa? Hari kedua pun kumpau lagi bertai. Kita tunggu mana? Sungai Lurus. Okay geng, aku dah nak kemas lah geng. Kemas. Lepas tu mandi-mandi. Siap-siap mandi-mandi. Lepas tu baru apa? Baru kita gerak balik. Alhamdulillah. Yang penting kita dah sampai. Okay, kita kemas lah guys. Dah. Kemas. Betul-betul kumpul bertahi guys. Masuk pancang. Tu masuk. Kumpau? Kita lepas Sungai Lurus lah. Ya. Lempor tak ada lah. Ada. Dia tak nak on tu dengan kau. Brother Sporting. Orang sini. Orang Pahang, padu-padu. Oregano, orang Pahang. Semua Sporting. Terima kasih korang. Guys, tengok guys. Diorang tim dah start kemas semua. Tapi nak pergi tu sana, ya Allah, jauhnya guys. Badan dah penat. Kata-kata semangat sikit. Kata-kata semangat. Cubalah. Nanti dah lama tak jumpa lagi. Kata-kata dia lain padang lain belalang. Betul lagi. Kumpau itu biasa. Lagi? Apa ni yang luar biasa bila tak kumpau. Dah jangan ambil gambar aku. Dia malu guys. Ni last. Dah salam dengan brother tadi. Sporting. Oregano, orang Pahang, Sporting. Okey, masa dah habis guys. Jom kita kemas pula. Ya, dengar tiupan penamat. Yang mana yang dapat pari tadi tu? Tahniah pada yang dapat pari tadi tu. Padu-padu mantap. Oh, ni jauh lagi ni. Berjalan kaki. Panas, cok. Tapi panas masa dekat Terengganu tu tadi lah. Yang ni kurang sikit. Kali ni video-video untuk strike padu-padu tu. Yang video naik ikan tak ada guys. Maklumlah, kumpau bertahi guys. Kita lawan Sungai Lurus nantilah. Tengok macam mana. Ada tak ada. Kalau kumpau juga aku kena rehat juga. Kena rehat seminggu 2 minggu tu mancing. Kumpau lagi. Tak ada rezeki kita. Kita jumpa Sungai Lurus. Cantik. Kalau Sungai Lurus kumpau juga aku rehat 2 minggu. Apa? Banyak lagi kena tunggu. Kata-kata Ya. Tiada kata-kata untuk hari ni. Yang penting kumpau berdarah. Aku dah start nak balik. Kita beli barang-barang minum dulu. Kita singgah kat Petronas untuk mandi guys. Panas betul lah guys. Guys, member haus guys. Buat video ni guys. Kumpau. Tak apa, yang penting kita sampai. Itu je. Okey, aku dah siap semua. Dah siap mandi, dah siap apa semua. Tinggal nak cari kedai makan. Okey guys, video-video strike memang tak ada guys. Aku kumpau bertahi. Jadi mungkin sampai sini aku punya video. Aku nak ucapkan terima kasih pada yang subscribe, viewers dan juga yang sudi support aku, subscribe aku. Okey geng, aku rasa mungkin sampai sini je video aku. Korang enjoy lah tengok aku punya video Jadi kita tunggukan hari 1 hari bulan 6 game Jorang Bagus. Hadiah merupakan dalam 20k tak silapnya. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi yang akan datang guys. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.